Tak, masalahnya kau ni siapa kan? Tiba datang dari sini, student dia orang ke kan? Dia tak pelik kan? Manalah aku tahu kan? Aku student dia orang ke? Siapa student siapa kan? Aku dalam workshop sini pun aku dah tahu, dah boleh tahu lah kan? Sejak bila aku jadi student dia orang ke? Aku datang sini usah-usah cari kerja je kan. Kalau ada kerja kosong masuk je kan. Itulah aku cakap, software tu bukan software aku kan. Bukan software dia kan. Aku tak tahu siapa punya kan. Itu yang luara tu kan. Baiklah datang sini, datang apa, kat workshop ni kan. Tengok kerja workshop ke apa, lawatan sambil belajar kata kan. Kalau kau terror lah kan. Itulah sekarang dah jam berapa ni YZF M1 ni, engine architecture V4 dalam seluar aku ni tak naik-naik lagi kan. Dah jam berapa lah sekarang ni kan. Aku rasa dah lebih daripada 24 jam lah aku tak tidur sekarang ni kan. Jalan kat area-area distrik ni, cari kerja kan. Kalau ada kerja masuk kan. Orang tak panggil, malah lah aku masuk kan. Jalan kat area-area sini, cari kerja kan. Itu aku geram tu kan.